Anggota tentera urus satu kereta sewa guna sistem Go Greenmatic 2 bulan jualan RM20,535, untung kasar RM8,710. Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Greenmatic. Go Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Okey, kali ni saya nak kongsi kisah kejayaan tim Go Greenmatic, di mana dia ni adalah anggota tentera dan dia sekarang ni dia ada satu kereta saja. Dengan sistem Go Greenmatic, dalam masa 2 bulan dia dapat buat jualan RM20,535 dan dapat untung kasar RM8,710. Okey, ini adalah mesej daripada tim Go Greenmatic lah. Right, so nama dia saya tutup lah. Okey, lokasi operasi dia dekat Kuala Lumpur. Tarikh sertai Go Greenmatic 7 Jun 2024. Pekerjaan sekarang, dia ni bekerja sebagai tentera. Okey, senarai kereta ataupun motor sendiri. So, dia ada satu kereta Toyota Veloz. Okey, ini adalah rekod jualan dan untung kasar pada tahun 2024. So, dia join pada bulan Jun, tapi bulan Julai lah dia start buat sale lah. Alright, so daripada Julai sampai Disember 2024, dia punya jualan dia 17,770 dan dia punya keuntungan dia dalam 3,290. Okey, ini adalah rekod jualan dan untung kasar pada tahun 2025. Okey, so Januari dia punya jualan dia 11,675 dan dia punya untung dia dalam RM4,845. Februari dia punya jualan dia 8,860, dia punya untung kasar dia 3,865. So daripada Januari sampai Februari tahun 2025, dia punya jumlah jualan dia RM20,535 dan dia punya keuntungan dia RM8,710. Okey, ini adalah Facebook dia lah, kereta sewa ZNA by Go Greenmatic. Okey, so sebenarnya dia join Go Greenmatic pada 7 Jun 2024 dan masa dia join tu dia tak ada kereta. Alright, so start tahun 2025 lah dia baru ada kereta ni lah, Toyota Veloz. Okay, sebenarnya kereta ni dia gunakan untuk bawa Grab. Tapi bila dia dah nampak bisnes kereta sewa ni boleh buat duit, so dia start sewakan lah kereta ni. So Alhamdulillah, Go Greenmatic dapat bantu anggota tentera ni untuk tambah pendapatan. Kalau mana-mana anggota tentera ke yang nak tambah pendapatan, nak belajar kan, tak kisahlah ada kereta ke tak ada kereta, boleh join Go Greenmatic lah. Macam yang ni kita punya team ni, dia start dengan tanpa kereta and then bila dia nampak bisnes ni boleh buat duit, dia start sewakan lah kereta dia. Alright, so kalau nak join team Go Greenmatic, kita kenakan yuran keahlian RM300 setahun. Kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, kita bagi template dokumen sewa, bahan-bahan marketing, sistem untuk you tapis pelanggan dan sistem untuk you senarai hitam pelanggan lah. So dengan RM300 ni, you dah dapat satu sistem bisnes kereta sewa yang lengkap. Alright, so saya target lah siapa yang join Go Greenmatic, at least kita boleh bantu dia untuk dia jana pendapatan bersih RM3,000 sebulan. So, kalau you nak join team Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh-boleh.